So dia Tahun depan pun 17 juga. So tahun depan 17 juga. 17 jugalah. Ya. Sampai habis Title punya tu leave yang title dia adalah yang ke-17. Yelah, so kan dia 5 tahun kan. So 5 tahun tu takkan naik lah, 17 je lah. Betul. Okay, tak perasan tu sebab 17 kenapa yang 17 kan? Tahulah 5 tahun sekali tu faham. Lepas tu hari keputeraan tu faham yang ke-17. Dia merupakan agung yang ke-17, faham? So disebabkan every year kita akan sambut. So 17 tu kekal lah sampai dia habis. Betul? Sebab dia cakap keputeraan agung yang ke-17. Ya, yang faham. Agung yang ke-17. Ya, faham. Itu yang faham. Ayah faham. Explanation is better. What you call that? Itu ayah faham. Ayah nak fahamkan next year pun 17 ke? Ini. Iya. Hei Allah. Pula nak habis topik. Ya dah, kita nak bagi Kak Zee faham. Ni rumah botol tu. Ya, ya. Ya, abang masuk sini. Ya Allah. Hai. Penat cakap. Nampak tak tu? Nampak tak? Alah. Selama ni Kila selalu dengar macam tu kan. So kan macam okey. Tapi dia tiba 17. Kenapa 17? Kita ada dalam setengah jam lagi saja. Sebab dia akan ditutup pada pukul 12. Oh ya? Cepatlah. Oh dia dekat sini je. Habis zaman dah pergi? Alah, bukan pukul 12 ke? Alamak. Gambar luar je lah. Ada anak rasanya. Ini bukan rumah dia kan? Dia letak saya kat sini kan? Tu pakcik tu. Mana? Oh, ada lagi dia. Ada. Mana? Rumah botol apa dia kata? Tok Ayah sama benda. Mus ke tu tadi tu? Nampak macam mus. Mana Mustafa Kamal? Mustafa Kamal. Bukan. Nampak sikit lah. Lah kenapa dia suruh pakcik tu ngambilkan gambar? Kakak tu kan ada. Sian dia. Lagi lah tu nampak bola. Satu lagi pakcik. Memang tu untuk air botol yang ada. Kita kerja tu. Semua nama ni pada Tauki. Ni Pak Keping ni dalam botol ni. Ni dari Hawa. Ni botol ni Tauki pergi Mekah. Tauki minta di Jeddah. Ni botol vitamin C. Semua ni kalau Tauki nak cerita sejam tak habis. Tapi ini botol yang mula-mula Tauki jumpa. Setelah tengok budak-budak pecah botol dan mericau. Ni yang pertama Tauki jumpa di pantai. Botol ni orang ingat plastik. Yang ada ni berpuluh tahun dah tak kering. Jadi selalu budak setuju mesti mari. Kenapa air tak kering atuk? Sebab Allah tak beri kering. Kenapa atuk tak mati? Sebab Allah tak beri mati lah. Jadi Allah tu yang terpenting.
Jangan lupa tentang Allah. Atuk selalu cakap begitu. Dia sepatutnya di atas ni. No, satu. Ni ada nombor semua nombor tu. Tapi dia ada tangga-tangga lah. Ni mohon dia dah tangga. Sebab kalau kita tengok budak-budak pecah nombor cong, jadi saya nak larang tak berani. Cuma saya kata, mula besok jadilah pecah. Sebab aku dah kutip botol ni dah buat beli rumah. Ini dalam satu botol. Ni majalah 3 pun dah panggil orang Cina 7 tahun ni. Kalau siapa jumpa surat ni, berdoa supaya keluarga dia hidup dalam kasih sayang. Jangan bergaduh. Oh ya, waalaikumsalam. Toki tengok, bagi lecture. Dia sebenarnya surat ni, dia pernah pergi kelas cari orang ni. Tapi dia dah pindah. Tiga-tiga. Betul dia nak mari jumpa Toki. Tapi sayang dia dah pindah. Jadi bila kamu balik? Ke sana, go. Boleh. Saya dah cuti panjang lah. 2 minggu. Betul lah. Saya dulu masih asal. Saya dah tiap-tiap hari jogging. Orang ni dia malas. Bila sakit baru dia nak jogging. Dia juga madu. Madu ni Rasulullah tiap-tiap hari. Tapi kita dah masa sakit baru cari madu. Madu tak apa, jangan bermadu. Tadi aku bergurau ada. Islam boleh kahwin tak 4. Tapi fikir 2 kali. Adakah anda mampu berlaku adil? Itu yang takut. Nak kahwin kau tanya atuk, aku nak kahwin lagi. Tapi adakah kamu boleh berlaku adil? Oh itu yang orang akan terjerumus kehinaan. Itulah dia. Kadang-kadang dia muda makan sate. Dekat rumah isteri muda makan dah benda lagi. Tadi baru boleh makan sate. Dah kamu bohong dah. Oh jangan. Oh fikirlah baik-baik. Sebab kahwin ni senang. Tapi nak berlaku adil terlalu susah. Atuk paling takut benda. Kalau orang mari aku gelete gitulah. Ni dalam ni atuk buat lukisan tu dari kaca-kaca pecah. Kaca pecah ni atuk ambil dari dasar laut. Atuk pergi bawa orang snorkeling. Tiap-tiap kali snorkeling, atuk putih tu beribu-ribu kaca. Kaca ni dia berpuluh tahun dah dalam laut. Dia tak tajam dah, dia tumpuk. Dari kaca ni lah atuk banner jadi gambar botol ni. Atuk buat ni muncul botol, botol. Pakai gam ni? Gam, silikon. Ni silikon gam. Orang silikon. Lepas tu bila atuk ada pengalaman ni, atuk buat di botol. Wah. Di botol ni selalu orang jadi masalah. Dia tengok saja, tapi dia tak dapat takak apakah ada di sebalik botol ni. Apa ada? Mana kamera? Cuba cucu ambil gambar. Di sini. Allah tu. Adik. Muhammad. Nampak. Ambil dah. Tapi orang tak perasan. Orang tak perasan. Ya. Itu yang atuk peletih tu. Sebab atuk kata betul lah. Di dunia kamu tak nampak Allah. Tapi yang kamu nampak kekuasaan Allah. Termasuk kita. Kita ni Allah jadi. Jadi kamu kena ingat pada Allah. Setiap hidup jangan lupa bismillah. Habis komang bismillah. Bangun pagi bismillah. Dengan nama Allah. Baru kita hidup ceria. Kalau tidak kita sentiasa dirundung. Rasa susah, rasa serabu, rasa tak cukup, rasa macam-macam. Sebab kita tak kenal siapa bos kita. Kita kena kenal bos kita. Baru kita boleh kenal siapa kita. Atuk 80. Atuk selalu cerita ke budak-budak student universiti. Jom waiting list. Waiting list dia tak tahu bila. Kalau bilik dia penuh pun dia tetap ambil aku. Sama ada cukup mata ke tidak cukup, dia tak kira. But before you go, make sure check your card credit. Ada balance tak duit. Masa hidup ni boleh check, guna dah. 1 sen pun tak guna. Sebab kamu tak boleh balik dari dunia. Tak untuk beletih gitulah. Ni. Banyak dah. Aku pandai beletih.
Aduh. Kalau Nabi Yunus AS dimutahkan oleh Kanung. Jadi atuk pergi tepi pantai dekat masjid terapung. Atuk kata, ya Tuhan, malam ni kami nak balik dah. Jadi aku cari botol tadi sepanjang patah tak ada. Jadi aku nak minta satu botol, nak bubuh di rumah botol. Jadi saya ambil, saya nampak botol ni dalam laut. Hebat. Tapi tempat di mana Kanung memutahkan Nabi Yunus AS. Inilah botol kecil saya jumpa setelah memohon kepada Allah SWT semasa pulang dari Mekah 2013. Saya buat umrah. Di mana aja Tauqi pergi, saya cari botol. Saya cari. Ini saya jumpa siput dalam botol. Ni, ada siput kat pantai. Saya pun cari tu, beribu-ribu siput. Dalam store tu, penuh dengan siput. Sebab saya nak buat lah dalam botol ni. Botol kecil ni RM25,000. Jadi saya ingat nak buat souvenir lah. Nak tulis rumah botol. Sebab orang mari sini dia tanya, Tauqi, ada souvenir tak? Allah, aku baru kepala lah. Kata cakap senang je. Nak buat susah. Siput saya dah kupur. Botol saya dah kupur. Cuma nak isi, nak tulis. Itu paling susah. Kamu ada ayah lagi? Itulah. Sebab bila dah hilang, baru kita sedar dia paling berharga. Tapi bagi yang ayah dia dah mati, lepas solat, bacalah tubuh. Ni mulut. Ya Allah, ampunlah ayahku. Ampunlah seluruh ahli keluargaku yang telah pergi terdahulu. Bukan dalam salah tu. Buat apa tadi tu? Buat apa? Oh, berapa ramai kan anak dia kan? 9. Cik seorang. Ya, tak list. Dapat kelapa sedap. Apa dah lah? Apa tu? Kata si perempuan ni, Baby Shima dengan Hakim Rusli. Tapi sekarang memang banyak ambil macam itu. Yalah, ikut trend sekarang. Keren. Sekali dua tu okey lah. Lama dengar kasih jadi bosan. Sama berjadi. Inilah penari kan? Fiza kata nak tengok kat sini. Yalah nak. Inilah penari. Anak tu juga, tu punya mega. Oh, gila. Kesempatan yang ditawarkan oleh Jabatan Penjara Malaysia, iaitu orang diselia, orang parol serta orang bebas berlesen. Boleh mendapat testimoni bahawa bantuan itu lebih efektif atau lebih baik daripada pekerja asing dalam pekerjaan mereka. Mana? Jabatan kapal depan tu duduk sikit. 1.72 Kapal tak ada makna dia redup. untuk pelbagai Oh, bawah pokok tu. memiliki nilai keseluruhan 1.48 juta ringgit. Rampasan dibuat di sebuah rumah di Kampung Babong di Kota Baru 7 Mei lalu. Pengarahnya Wan Jamal Abdul Salam Wan Long berkata hasil pemeriksaan terhadap rumah dan sebuah kereta menemukan rokok
solid dengan kita. Aku merantau duduk di negeri orang, beratur batu dari kampung aku. Dan aku kerja memang duduk setepak, hidup pindah random macam orang nomak. Nak cari kedai hok ada masakan kampung, tapi payah sungguh makanan segera hok timbung. Ni aku malah duduk bandar besar, kalau sesak mesti ketan tak tahu pala ekor. Nak balik kampung, nak balik kampung lenin juga. Aku nak makan nasi dengan kuah singgang, lauk ikan air, dopong ikan selayang, tumbuk sambal belacang, makan ngaulang raja, ngetak bibir-bibir kalau budu ada, kepih kacang botol, suap sekali dengan ikan, makan selu-selu tambah wheel lekat tulang. Kalau ada cuti pakak balik kampung lawe, balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Teringat dulu-dulu belakang pauh dengan kayu, sebab kebun orang pastu banyak kenggerok tunggu. Learning aku syukur, terima kasih pada Tuhan. Dulu awan nano learning aku jadi orang. Nak balik kampung, nak balik kampung lenin juga. Aku nak makan nasi dengan kuah singgang, lauk ikan air, dopong ikan selayang, tumbuk sambal belacang, makan ngaulang raja, ngetak bibir-bibir kalau budu ada, kepih kacang botol, suap sekali dengan ikan, makan selu-selu tak mbowi lekat tulang. Kalau ada cuti pakak balik kampung lawe, balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Terengganu yang tercinta.